Assalamualaikum korang. uh, Allah Akbar. Nak letak kat mana ni ni aku ada buat stop motion. Ni aku ada buat stop motion perlawanan antara Witron dengan ni Witron dengan Endro. Okay, so aku dah upload dah video tapi aku upload yang part 1 dulu. Lepas tu dekat aku ada upload kat short video tau, yang video pasal perlawanan dia orang ni. Tapi tak tahulah short video aku tu dia kena block macam tu. Okay, ni kat dalam video ni aku bukan nak buat stop motion, melainkan aku nak tunjuk kat korang sesuatu. Okay. Kau tengok tadi aku pergi Iko nak beli barang kan. Lepas tu tiba-tiba kat tempat mainan aku terjumpa lah ni Lego dekat bahagian tapak ni. Aku macam suka kan, excited akan nak beli sebab apa tu, untuk memperluaskan lagi. Setakat ni kat bahagian tapak Lego ni kan, yang paling besar yang aku pernah kumpul kan, dekat sini. Dua ni je. Satu ni dengan satu ni. Dua ni je. Lepas tu kumpul, dah jadi tapak besar. Tapi yang kali ni aku dah jumpa yang lagi besar punya. So inilah dia. So korang tengoklah dekat sini kan. Dekat sini ada dua. Satu. Sekejap. Tu ada dua kan. Satu yang warna kelabu, satu lagi yang warna putih. Kita tengok kat sini kata apa. Rasanya untuk umur 6 tahun ke atas saya. So kat sini kata place the bricks onto the base plate to building more creative products. Maksudnya lebih banyak korang bina akan makin kreatif lah kot produk korang. Macam tu lah. Aku tak tahu. Okay, tadi tu kita unboxing sama unboxing bukan kotak pun. Okay, tak apa. Ni letak mana? Letak sini. Allah Akbar. Okay, jom kita start dulu ni. Sekejap. Allah Akbar. Wow. Sekejap. Kau nak tahu aku buat magic tak? Cek. Kau petik kan? Sekejap. Petik 1, 2, 3. Tengok. Pada aku buat magic kan, aku ada power. The power of edit. So kau boleh tengok. Dah buka dah. Dah. Okay. Allah Akbar. Kau kejap. Tengok lagi. Dia tu. So aku pun boleh gabung. Satu ni kita boleh gabung. Okay. So kita tengok kabel di atas sekejap. Walau wish. Betapa cantik Betapa cantik tak ni. Tengok sebelah putih, sebelah hitam. Tengok. Wow. Cantiknya. Sekejap. Kena macam tu korang satu lah. Tak stiff. Stiff. Kita stiff tak tengah. Sekejap. Ni tak stiff kat sini. Wah, Akbar. Jom kita tak stiff kat sini. Okay, jom kita tanya Steve jap. Jom kita tanya Steve jap. Apa perasaan dia bila duduk di tengah-tengah lantai ni? Steve, apakah perasaan anda apabila dapat berdiri dan pijak di atas lantai yang baru? Saya rasa best sangat. Bagi apa tu? Tak, saya tengah jerit. Kau tengah jerit. Boleh tak aku nak buat backflip? Macam exo speed pula dia nak buat backflip. Okay lah, buat lah. Buat. Aku tengok kau punya backflip macam ni. Okay, jap Anjay, mantap lah Steve. Of course, mestilah. Aku ni memang mantap. Okay.
Okey lah guys, itu saja video ni. Jap. Ni aku dah letak Steve kat sini kan. So maknanya Lego ni dia muatlah saiz dia kan, boleh letak. Ni rambut siapa pula ni? Okay tengok. So ni maknanya boleh letak orang dekat sini, boleh letak Steve, boleh letak Alex. Apa lagi? Sekejap. So maknanya boleh letak Lego tak? Boleh letak blok tak? Sekejap, try sekejap. Nak letak ni sekejap. Astaghfirullahalazim. Sekejap korang. Okay, so kita letak blok boleh. Okay, so boleh letak blok kat sini. Okay. Sekejap. Okay lah, itu je lah video aku kali ni. Kalau korang suka dengan video macam ni, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya dapat banyak tengok supaya dapat tengok lagi video-video menarik seperti ini. Okay Steve, ada apa-apa nak bagi ucapan, nak kata apa-apa ke? Okay. Saya sebenarnya nak cakap sesuatu ni. Okay, apa dia tu? Dah kenapa ada budak terbaring kat situ? Terbaring. Budak mana? Siapa pula ni?